So, anda kata, okay, satu lagi saya nak kongsikan, last saya nak kongsikan antara function yang best saya kongsikan ni, yang mana seandainya customer ni nak tengok listing-listing lelong yang lain, dia cukup saja klik yang ni, okay, untuk nampakkan contoh lah. Sebab sini kalau anda nampak, yang ni, saya kalau pergilah, kalau saya pergi dekat, lihat semua listing, dekat home, dia tidak adalah hubungi kami. Okey, alhamdulillah ni tak keluar, dia dah refresh dah itu hari. So dekat hubungi kami ni tidak ada number contact. So anda kata customer ni dia nak tengok lain-lain listing lelong. So dia klik saja yang ni. So dia buka dekat kita punya portal ni, yang mana portal Zon Lelong sekarang ni akan jadi seperti anda punya portal sendiri. So jom kita tengok dekat bawah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. So anda akan nampak. Okey. Nama anda akan keluar dekat bawah ni. Okey, ni ID saya dan nama saya. Cuma yang ni dia akan follow pada nama lah, nama full name. So saya cadangkan full name pun anda boleh adjust juga full name. Cuma saya cadangkan nanti dekat sistem lah. Dekat sistem kita gunakan more pada nickname lah untuk lebih mudah, untuk lebih customize. Okey, anda boleh gunakan customize anda punya apa ni? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, nama nickname anda sendirilah. Okey. So ada nombor kod anda dan ada nombor telefon anda sendiri. So anda kata kalau customer nak terus wasabi anda, so mereka boleh klik saja yang ni, dia boleh terus wasabi anda dekat sini. Okey. So itu je cara yang paling mudah dan paling senang untuk anda start iklankan rumah lelong menggunakan sistem daripada ZL Pro.